Okay, berita tergempar tuan-puan, hari ini harga emas jatuh kepada RM690 dan merupakan harga yang paling rendah untuk bulan ini. Jadi tuan-puan, nasihat saya tuan-puan, pertama sekali tuan-puan tak perlu panik. Ini adalah perkara biasa dalam dunia emas. Okay, apabila harga emas itu naik dan dia akan buat penurunan yang dikenal sebagai correction phase. Okay, selepas itu harga emas itu akan kembali naik secara perlahan-lahan. So, inilah peluang yang terbaik tuan-puan untuk kita menambah gram-gram emas kita. Okay, orang kata apa, kita membeli emas ataupun memborong emas pada harga yang murah. So, jangan tuan-puan, okay, gunakan peluang ini, okay, untuk tambah seberapa banyak gram emas. So, pada mereka yang masih lagi belum bermula, saya nasihatkan tuan-puan jangan bertangguh. Okay, mungkin ini adalah masa yang tuan-puan tunggu, iaitu harga terbaik. Okay, tuan-puan, ini adalah harga yang terbaik untuk masa kini. So, jangan lepaskan peluang ini dan terus, okay, mulakan simpanan anda walaupun dengan serendah RM100. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum.